Kalau siapa-siapa nak dosa dia diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan, maka jangan dia meninggalkan amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang mana amalan ini diamalkan setiap kali selepas kita solat fardu. Amalan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawasanya baginda Nabi SAW menyatakan sesiapa yang setiap kali selepas solat membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, kemudian ia menyambung dengan kalimah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Maka sangat-sangat rugi setiap kali selepas kita solat fardu kita meninggalkan amalan sunnah ini, kerana amalan sunnah ini sangat-sangat besar kelebihan yang ada padanya. Jom kita amalkan, moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.